Bayangkan hidup kau macam duduk dalam satu bilik. Pintu kau kunci, tingkap kau paku, langsir tebal kau tutup rapat. Kat luar sana, matahari memancar terang benderang. Tapi kat dalam bilik kau, gelap gelita. Kau tak nampak apa-apa, kau tak dengar apa-apa. Adakah salah matahari sebab tak masuk? Tak. Matahari ada je kat situ. Masalahnya, semua jalan masuk, kau sendiri yang tutup. Macam itulah bahayanya bila ego tinggi sangat. Bila kau tolak semua benda baik, bila kau tolak realiti, lama-lama kunci pintu tu akan berkarat. Dia akan jam terus. Tak boleh buka dah dari dalam. Masa tu, kau merabalah cari jalan keluar macam mana pun. Kau tetap akan terperangkap. Bukan sebab tak ada jalan, tapi sebab kau sendiri yang pilih untuk duduk dalam gelap selamanya.